Pada 10 November 1975, kapal terbesar yang pernah karam di tasik-tasik besar tenggelam di bawah permukaan air 15 batu nautika, barat laut Whitefish Bay, Tasik Superior, membawa bersama kesemua 29 anak kapalnya. Siasatan yang dijalankan selepas itu meninggalkan lebih banyak persoalan daripada jawapan. Satu perkara yang pasti, tiada satu pun teori yang dipersetujui oleh semua orang. Jadi, anda patut membaca komen-komen pada video ini untuk mendapatkan lebih banyak maklumat dan membuat keputusan sendiri yang mana satu penjelasan yang paling munasabah. Pada November 2023, saya telah memuat naik satu video mengenai Edmund Fitzgerald yang kini telah saya padamkan. Saya memberi tumpuan kepada siasatan rasmi dan anda dengan pantas menunjukkan bahawa ada banyak lagi perkara di sebaliknya. Terima kasih. Saya hargai pandangan anda. Saya telah melakukan beberapa kesilapan dan oleh itu, saya anggap ia sebagai cabaran peribadi untuk memperbaiki diri saya. Adalah mustahil untuk benar-benar pasti tentang punca kemalangan ini. Tetapi dalam video ini, anda akan belajar apakah faktor-faktor yang mungkin menyumbang bersama dengan beberapa kekuatan dan kelemahan teori-teori tersebut. Saya menggalakkan anda sekali lagi untuk berkongsi pandangan anda di ruangan komen. Kisah kita bermula dengan Ernest McSorley yang dilahirkan di Kanada. Pada usia 11 tahun, beliau berpindah ke Amerika Syarikat bersama bapanya dan ibu tirinya. Beliau menghabiskan zaman remajanya dengan memerhati kapal-kapal yang mengangkut kargo naik turun sungai St. Lawrence dari Great Lakes ke Montreal dan Quebec. Sejak kecil, beliau telah memutuskan untuk menyertai golongan tersebut. Dan pada usia 23 tahun, beliau memulakan kerjayanya di atas air. Great Lakes ialah tasik pedalaman yang sangat luas. Ia merupakan sistem air tawar terbesar di dunia, mengandungi 80% air tawar Amerika dan 20% air tawar dunia. Setiap tahun, 120 juta ten kargo dihantar merentasi Great Lakes. Ia adalah nadi yang memastikan industri berat terus berjalan. Tetapi tasik-tasik ini lebih berbahaya daripada apa yang kebanyakan orang sangka. Ia menempatkan kira-kira 6,000 kapal karam dan menjadi kubur kepada hampir 30,000 pelaut. Dengan panjang 729 kaki, Edmund Fitzgerald direka satu kaki lebih pendek daripada had maksimum di tasik-tasik besar. Pembinaan bermula pada 9 Ogos 1957 dan berbeza daripada proses pembuatan biasa pada masa itu. Secara tradisional, pembinaan bermula dengan meletakkan lunas kapal dan membina kapal dari situ. Tetapi badan kapal Edmund Fitzgerald dibina dalam segmen sekat yang kemudiannya disambungkan bersama. Ini adalah salah satu kali pertama gaya pemasangan seperti ini pernah digunakan dan ia kemudiannya menjadi piawaian industri. Pada 7 Jun 1958, Edmund Fitzgerald dilancarkan. Pada masa pelancarannya, ia adalah kapal terbesar di tasik-tasik besar. Ia seberat 13,632 tan dan mampu membawa lebih daripada 25,000 tan. Ia mempunyai anak kapal seramai 29 orang dan digerakkan oleh enjin turbin steam besar yang menolaknya pada kelajuan 14 knot. Ia dinamakan sempena Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Insurans Hayat Northwestern Mutual, Edmund Fitzgerald, yang membiayai kapal bernilai 8.4 juta dolar itu. Pada majlis penamaan kapal, Elizabeth Fitzgerald, isteri kepada Edmund, cuba memecahkan botol champagne di sisi kapal Fitzgerald. Dia perlu mencuba 3 kali. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, botol champagne tradisional untuk penamaan kapal telah dijadikan lebih nipis supaya lebih mudah dipecahkan dan mengelakkan rasa malu serta kepercayaan karut jika cubaan itu gagal. Seolah-olah untuk menguatkan lagi kepercayaan karut itu, ia kemudian mengambil masa lebih setengah jam untuk melepaskan tali-tali tersebut. Dan kapal itu meluncur turun ke dalam air pada sudut yang berbahaya, menghasilkan ombak besar yang melanggar tebing di seberang pantai, membasahi orang ramai yang sedang menyaksikan pelancaran tersebut. Dalam kalangan hampir 15,000 penonton, seorang lelaki berumur 58 tahun dikatakan mengalami serangan jantung dan meninggal dunia di tempat kejadian. Kepercayaan karut menganggap siri peristiwa ini sebagai petanda nasib malang untuk kapal tersebut. Namun begitu, kapal itu tetap dilengkapi dan mula beroperasi. Enjin steam berkuasa besar di atas kapal, menjadikannya salah satu kapal kargo terpantas pada masa itu. Anjungan kapal itu dilengkapi dengan peralatan navigasi dan pemetaan yang paling canggih pada zamannya, serta peralatan radio dan komunikasi yang terbaik. Kelengkapan dalaman kapal ini mewah untuk sebuah kapal kargo. 2 bilik tetamu, ruang rehat tetamu,
pejabat dan bilik kapten yang selesa, bilik dobi, dek rekreasi dan bilik kru adalah lebih besar daripada piawaian industri. Kapal itu juga mempunyai dapur dengan semua kemudahan untuk menyediakan hidangan kepada 2 ruang makan di atas kapal. 1 ruang makan mewah untuk pegawai dan untuk menjamu tetamu syarikat. Dan 1 lagi untuk kru. Kapal ini disewa oleh Ogleby Norton Mineral Company untuk kontrak selama 25 tahun. Pada 22 September 1958, Edmund Fitzgerald memulakan pelayaran sulungnya, meninggalkan tempat kelahirannya di Sungai Rouge, Detroit, Michigan dan berlayar ke Silver Bay, Minnesota untuk mengambil muatan taconite, bijih besi. Pada perjalanan pertamanya, kapal ini mencatat rekod muatan terbesar di tasik-tasik besar, yang merupakan rekod pertama daripada banyak rekod yang akan dicipta oleh kapal ini. Selama lebih 10 tahun, ia kekal sebagai kapal terbesar di tasik-tasik besar, membawa muatan kargo yang sebelum ini dianggap mustahil. Orang ramai berbaris untuk menyaksikan kapal itu melalui pintu air dan saluran. Ia digelar kapal bernyanyi kerana salah seorang kaptennya, Peter Palser, akan memainkan muzik melalui megafon untuk menaikkan semangat. Dia juga dikenali kerana bercakap melalui megafon, berkongsi fakta tentang kapal itu dengan orang ramai semasa kapal itu melalui dok. Daripada teknik pembinaan baharu kepada menjadi kapal terbesar yang pernah dibina, menepis kepercayaan karut yang menghantui pelancarannya, membawa muatan pukal lebih besar daripada mana-mana kapal lain, dan seorang nakhoda yang berkarisma, Edmund Fitzgerald membina reputasi dan legenda yang boleh anda bandingkan dengan SpaceX pada hari ini. Pada tahun 1971, 13 tahun selepas pelayaran sulungnya, ia diubah suai daripada menggunakan arang batu kepada minyak, meningkatkan kelajuan dan ketahanannya. Pada tahun 1972, Ernest McSorley mengambil alih sebagai Kapten Edmund Fitzgerald. Ernest McSorley sudah pernah mengetuai 9 kapal sebelum ini. Semasa beliau tidak berada di atas kapal Edmund Fitzgerald, Ernest tinggal bersama isterinya, Nellie, di Ottawa Hills, sebuah kawasan pinggir bandar yang hijau di Ohio, hanya sejarak lemparan batu dari Tasik Erie, di mana beliau dan Nellie membesarkan 3 anak Nellie daripada perkahwinan terdahulu. Pada musim sejuk tahun 1973 hingga 74, Fitzgerald dikeluarkan dari air untuk penyelenggaraan tahunan. Bekas anak kapal Fitzgerald, George Bertner, berada di limbungan kapal pada suatu hari, apabila beliau terdengar perbualan antara seorang pekerja limbungan dan seorang pekerja syarikat mineral Ogleby yang memiliki Fitzgerald. Dalam satu kenyataan bersumpah kemudian dalam hidupnya, Bergner berkata perbualan itu adalah mengenai keretakan pada kimpalan yang memegang lunas di tempatnya dan bahawa lunas itu longgar. Pengawal pantai mengetahui tentang keretakan pada kimpalan tersebut dan telah meluluskan pembaikan kecil. Bergner juga memberi keterangan tentang satu lagi perbualan yang didengarnya antara McSorley dan ahli kru di Fitzgerald. Ahli kru sedang mengorek lumpur dari bahagian bawah Fitzgerald. Apabila mereka perasan, lunas kapal itu longgar sekali lagi dan mereka memberitahu McSorley. Respon McSorley, seperti yang dikatakan oleh Bergner, adalah dengan berkata, semua yang sialan ini perlu lakukan hanyalah bertahan 1 tahun lagi. Selepas itu, aku tak peduli apa yang berlaku padanya. McSorley merancang untuk bersara selepas musim ini dan masalah itu akan berpindah kepada kapten baru. Saya akan panggil ini sebagai teori pertama tentang tenggelamnya Edmund Fitzgerald. Sebuah kapal kargo yang tidak diselenggara dengan baik adalah satu kemalangan yang menunggu masa untuk berlaku. Jika lunas kapal itu longgar dan terdapat masalah struktur, maka adalah mungkin ribut yang teruk boleh memburukkan lagi titik-titik lemah itu, menyebabkan Fitzgerald terbelah dan tenggelam. Kapal kembar Fitzgerald, Arthur Homer, kemudiannya akan dikeluarkan daripada perkhidmatan secara kekal pada tahun 1980 kerana kecacatan struktur yang mungkin menunjukkan masalah yang sama. Tetapi sekarang, tahun 1975 dan Edmund Fitzgerald berada pada zaman kegemilangannya. Masih dalam kontrak 25 tahun pertamanya dan belum pun mencapai 1/3 daripada jangka hayat perkhidmatan yang dijangkakan. Pada 9 November 1975, jam 08.30, Edmund Fitzgerald berlabuh di dok Burlington Northern Railroad. Ia mula memuatkan lebih 26,000 tan taconite untuk perjalanan dari Superior, Wisconsin, merentasi Tasik Superior dan ke selatan menuju Pulau Zook di Sungai Detroit. Proses memuatkan itu mengambil masa yang lama, seperti biasa. Menjelang akhir musim, Fitz cuba menghantar sebanyak mungkin kargo sebelum cuaca musim sejuk tiba. Penyelia pemuatan dan ketua dek bekerjasama untuk memastikan pengagihan bijih yang betul di seluruh badan kapal yang besar itu. Terlalu banyak di satu sisi atau sisi yang lain akan berisiko menyebabkan kapal terbalik.
Terlalu banyak di sepanjang garisan tengah. Kapal itu bahagian bawahnya boleh bergesil ketika keluar dari pelabuhan atau lebih teruk lagi, patah di tengah. Sesuatu yang telah memusnahkan beberapa kapal sebelum ini. Ini boleh dirujuk sebagai teori kedua tentang tenggelamnya Edmund Fitzgerald. Jika kapal itu menghampiri had kapasiti muatannya, itu akan mengurangkan freeboardnya. Freeboard ialah jumlah kapasiti lebihan. Sebuah kapal sentiasa memerlukan sedikit freeboard. Jika tidak, ia akan tenggelam. Semua kapal mempunyai freeboard tertentu yang tidak boleh dilebihi. Jika Fitzgerald terlebih muatan, ini akan mengurangkan freeboard dan dalam keadaan cuaca biasa, ia mungkin tidak menjadi masalah. Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan telah menjejaki satu ribut besar pada bulan November, tetapi meramalkan ia akan melintasi selatan Tasik Superior. Pada pukul 14.15, 6 jam kemudian, anak kapal menarik tali tambat dan Edmund Fitzgerald berlepas dari Tasik Superior menuju ke Detroit dengan 26,116 tan pelet taconite. Selepas memuatkan, anak kapal di Fitzgerald memasang penutup palka di dek menutup ruang kargo. Beberapa penutup palka sudah usang, tetapi secara keseluruhan, ia masih berfungsi dengan baik. Semasa mereka melepasi pemecah ombak, Janice Armagus dan 2 orang anaknya berdiri di tepi pantai. Anak-anak itu berharap dapat melihat ayah mereka, Michael Armagus, mualim ketiga. Dia tidak berada di atas dek. Janice menjerit kepada seorang kelasi, bertanya di mana Mike, dan dia menjawab bahawa Mike berada di bawah dek. Janice dan anak-anak melambai selamat tinggal kepada kapal itu dan melihatnya berlayar keluar ke Tasik Superior. Kelasi itu terus berjalan, mengelilingi dek dan mengetatkan penutup palka mengikut keperluan untuk cuaca tenang pada hari itu. Teori ketiga bagi kejadian karamnya Edmund Fitzgerald ialah teori penutup palka. Seperti semua teori mengenai mengapa Edmund Fitzgerald karam, teori penutup dek juga banyak diperdebatkan. Dalam banyak gambar Edmund Fitzgerald, tidak semua pengunci penutup palka dipasang dengan selamat. Ini telah menyebabkan sesetengah orang percaya bahawa adalah amalan biasa untuk tidak memasang semua pengunci semasa kapal sedang berlayar. Di satu pihak, tidak semua gambar diambil ketika kapal sedang berlayar. Jadi, bagaimana kita tahu sama ada menjadi amalan biasa untuk membiarkan pengunci tidak dipasang ketika kapal sedang bergerak? Di pihak lain, kapten kapal lain telah menggunakan jenis penutup palka dan pengunci yang sama tanpa mengalami kegagalan. Kerana berat penutup palka itu sendiri sebenarnya sudah cukup untuk menutup palka, walaupun beberapa pengunci tidak dipasang dengan selamat. Ia juga mungkin demi kepentingan pemilik kapal untuk meletakkan kesalahan kepada anak kapal bagi memastikan bayaran insurans dapat diperoleh. Terdapat 2 soalan utama. Adakah semua kunci palka telah dikunci dengan selamat? Dan jika tidak, adakah itu akan membenarkan air masuk ke dalam badan kapal sehingga menyebabkan kapal itu tenggelam? Di atas kapal Edmund Fitzgerald, semuanya berjalan lancar ketika mereka berlayar menjelang lewat petang. Tanpa diduga, barometer tiba-tiba jatuh dengan cepat dan menjadi jelas bahawa ribut akan melanda Tasik Superior. Pada pukul 16.13, sebuah kapal kargo lain, Arthur M. Anderson, berlepas dari Two Harbors, Minnesota. Hanya sedikit di hadapan Edmund Fitzgerald dan berada di laluan selari. Pada masa pembinaannya, Anderson yang sedikit lebih tua itu lebih pendek daripada Fitzgerald. Selepas dibaik pulih, panjangnya ditambah sehingga menjadi sedikit lebih panjang daripada Fitzgerald, tetapi jauh lebih perlahan. Edmund Fitzgerald tidak lama kemudian menutup jurang yang dimiliki oleh Anderson. Menjelang tengah malam, kedua-dua kapal berada dalam jarak antara satu sama lain dan mula berkomunikasi. Kedua-dua kapal dilengkapi dengan peralatan pemerhatian dan pelaporan cuaca yang digunakan oleh Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan. Kedua-dua kapten memutuskan untuk mengikuti pantai Kanada untuk berlindung daripada ribut. Semasa mereka menjejaki ribut itu, mereka sedar bahawa ribut itu akan mengejar mereka sebelum mereka sempat sampai ke kawasan selamat di Whitefish Bay. Sebagai kapal yang lebih laju, Edmund Fitzgerald memotong Anderson. Tetapi kedua-dua kapal masih berada dalam jarak radio dan radar. Jadi mereka kerap berhubung mengenai keadaan cuaca yang semakin buruk. Angin telah bertiup sehingga 40 knot dan ombak dengan mudah mencapai ketinggian 10 hingga 12 kaki. Kapten Anderson, Bernie Cooper, menghubungi Fitzgerald dan berkongsi ramalannya bahawa apabila ribut semakin kuat, angin mungkin akan berubah arah sebanyak 180 darjah. Apabila hari mula cerah, kapal-kapal itu menghampiri pulau-pulau di luar Whitefish Bay. Menjelang pukul 14.00, kapal-kapal itu telah melepasi mata ribut dan seperti yang diramalkan,
angin berubah dari arah selatan ke utara, bertiup kuat pada kelajuan 42 knot. Salji mula turun dengan lebat di tasik itu. Anderson tidak lagi dapat melihat Fitzgerald. Apabila keadaan semakin buruk, mereka hanya dapat melihat satu sama lain melalui radar. Di sinilah cerita mula mengambil haluan yang berbeza. Senario-senario ini boleh dilihat secara berasingan atau digabungkan antara satu sama lain. Semua orang tahu kisah ini dan mempunyai pendapat masing-masing. Dan setiap satu adalah sah. Pada hemat saya ialah punca sebenar kapal itu karam bukanlah satu tetapi gabungan beberapa punca. Tetapi gabungan yang mana satu? Pada jam 1500, Kapten Cooper dari Anderson membawa kapal itu lebih ke timur untuk mengelakkan beting 6 depa. Kapten McSorley di Fitzgerald tidak mengikuti Anderson ke perairan yang lebih dalam. Dalam keadaan biasa, beting 6 depa itu sedalam kira-kira 36 kaki. Draft muatan Anderson adalah sekitar 26 kaki. Draft sebuah kapal ialah kedalaman lunas di bawah garis air. Draft Fitzgerald ialah 25 kaki dengan muatan biasa. Sebaiknya elakkan beting cetek, terutamanya dalam cuaca buruk. Jika Fitzgerald melanggar beting, ia boleh merosakkan keutuhan struktur kapal itu. Dengan gabungan muatan berat dan cuaca buruk, kapal itu berkemungkinan boleh pecah. Pada pukul 15.30, Kapten McSorley di Fitzgerald menghubungi Anderson melalui radio dan memberitahu bahawa mereka telah kehilangan pagar di dek serta beberapa penutup ventilasi. Air sedang memasuki kapal itu. Pada saya, ini kelihatan seperti teori keempat untuk menjelaskan tenggelamnya Edmund Fitzgerald. McSorley berkata dia mengurangkan kelajuan supaya Anderson boleh mengejar. Kapten Cooper mengesahkan, kemudian bertanya sama ada pam sedang beroperasi dan Kapten McSorley mengesahkan kedua-duanya sedang berjalan. Anderson kini berada 17 batu nautika di belakang Fitzgerald. Kedua-dua kapal berada kira-kira 4 atau 5 jam dari keselamatan Teluk Whitefish. Antara 15.30 dan 16.20, Kapten Cooper memerhati radarnya ketika Fitzgerald berlayar lebih jauh menuju ke beting 6 depa, kemudian melaluinya secara langsung. Beting 6 depa memang dikenali oleh nakhoda tempatan, tetapi kedalamannya tidak begitu didokumentasikan dengan baik di carta. Sebenarnya, terdapat perbezaan antara carta Kanada dan carta Amerika pada masa itu. Ada kemungkinan Fitzgerald menggeserkan lambungnya pada beting itu. Dan dalam cuaca buruk, ombak melanda kapal pada masa yang sama, menyamarkan sentuhan dengan beting tersebut. Ini adalah teori nombor 5 untuk tenggelamnya Edmund Fitzgerald. Pada pukul 16.20, kurang daripada sejam selepas hubungan terakhir mereka, Anderson menerima satu lagi panggilan daripada Fitzgerald. Kapten McSorley berkata, kedua-dua radar beliau tidak berfungsi dan beliau sedang memandu secara buta. Beliau meminta Kapten Cooper jika beliau boleh membantu dalam navigasi menggunakan radar Anderson. Kapten McSorley tidak memberitahu kepada Anderson bahawa mereka telah terkandas atau menggesel beting dan beliau terus berlayar kapal ke perairan yang lebih dalam selepas melepasi beting tersebut. Semasa siasatan selepas Fitzgerald karam, ramai jurutera dan pakar ditemu bual. Semua saksi pakar bersetuju bahawa Fitzgerald akan tenggelam dengan cepat jika ia telah bersentuhan dengan beting tersebut. Tiada seorang pun pakar pada masa itu berpendapat kapal itu akan mampu berlayar sejauh mana ia telah pergi. Saya pernah berada di atas bot yang lalui kawasan beting pasir dan kami tersentuh sedikit pada dasar. Saya tahu skala itu berbeza, tetapi apabila kami tersentuh, saya dapat merasakan gegaran dan penurunan momentum yang jelas sebaik sahaja itu berlaku. Saya rasa seorang kapten berpengalaman seperti McSorley juga akan perasan dan melaporkan jika dia telah bersentuhan dengan beting itu. Terdapat beberapa forum yang merujuk kepada penyelam yang menemui cat merah pada beting itu. Tetapi walau sekuat mana saya mencari petikan asal, saya hanya dapat menemui komen di forum dan bukannya artikel asal mengenai dakwaan itu. Saya ada jumpa artikel mengenai pencarian rasmi di beting-beting itu yang tidak menemui sebarang bukti kapal terkandas di beting tersebut. Menjelang pukul 16.30, hari semakin gelap dan bersama salji, jarak penglihatan boleh dikatakan hampir sifar. Angin bertiup pada kelajuan 58 knot dari arah utara. Pada pukul 17.00, Kapten Cooper di atas kapal Anderson menghubungi radio untuk memberitahu mereka berada 15 batu nautika di belakang Edmund Fitzgerald. Ia mengambil masa 1,5 jam untuk merapatkan 2 batu nautika. Mereka masih membantu dengan navigasi menggunakan radar mereka sambil perlahan-lahan merapatkan jarak.
Pada pukul 17.20, Kapten McSorley menghubungi stesen pengawal pantai di Grand Maria, Michigan. Dia cuba mendapatkan kedudukan dari SUA di Whitefish Point, tetapi tidak menerima isyarat. Tanpa radar dan dengan jarak penglihatan yang sangat rendah, ini adalah antara satu-satunya cara beliau bernavigasi. Seorang jurumudi berdaftar untuk kawasan Great Lakes berada di atas kapal Sweden Everforce menuju ke utara dari Whitefish Point. Beliau membalas kepada Fitzgerald untuk memberitahu bahawa rumah api Whitefish Point berfungsi tetapi suara radio tidak beroperasi. Fitzgerald sedang berlayar dengan maklumat yang sangat terhad. Saluran radio kekal terbuka seketika dan jurumudi di atas kapal Everforce terdengar. Kapten Fitzgerald berkata kepada anak kapal, "Jangan benarkan sesiapa pun berada di dek." Diikuti dengan beberapa perbualan tentang sebuah ventilasi yang tidak jelas. Kapten Fitzgerald kemudian memberitahu Everforce bahawa Fitzgerald sedang sengit teruk, telah kehilangan kedua-dua radar dan sedang menghadapi ombak besar melanda dek dalam salah satu laut paling teruk yang pernah dia alami. Senarai itu mengesahkan bahawa Fitzgerald sudah dimasuki air. Ungkil lunas kapal telah terpisah dan kimpalan yang rosak membenarkan air masuk dari bawah garis air. Mungkin penutup dek tidak kukuh dan air telah masuk ke dalam pakar kargo yang mungkin membawa muatan lebih daripada yang selamat dalam keadaan ini. Penutup ventilasi yang rosak mungkin telah membenarkan cukup banyak air masuk sehingga kapal menjadi sengit. Atau mungkin Fitzgerald telah terkandas dan menyebabkan lubang pada badan kapal yang membolehkan air meresap masuk. Sekarang kita sampai kepada teori ke-6 tentang tenggelamnya Edmund Fitzgerald. Laut semakin bergelora dengan ombak setinggi 25 kaki menghempas dek Anderson dan Fitzgerald. Satu fenomena yang dikenali sebagai tiga bersaudara dilaporkan berhampiran lokasi Edmund Fitzgerald dan Arthur Anderson. Satu siri sekurang-kurangnya 2, mungkin 3, ombak liar yang lebih besar daripada biasa melanda kedua-dua kapal itu. Kapten Cooper di atas Anderson merekodkan 2 ombak yang berukuran sekitar 30 hingga 35 kaki pada pukul 1900. Beliau mencatat dalam log kapal bahawa tindakan ombak telah menyebabkan kerosakan pada peralatan dek di kapalnya. Ada kemungkinan bahawa ombak pertama membanjiri dek Fitzgerald dengan sejumlah besar air. Jika air itu tidak disalirkan sepenuhnya sebelum ombak kedua melanda, ia boleh menenggelamkan haluan kapal. Atau ada kemungkinan Fitzgerald terapung tinggi, berada di antara 1 atau 2 ombak dan melentur di bahagian tengah kapal, menyebabkan kapal terbelah dan tenggelam dengan cepat. Pada pukul 1900, Fitzgerald hanya kira-kira sejam lagi dari kawasan selamat di Whitefish Bay. Mualim pertama di Anderson menghubungi Kapten McSorley untuk memaklumkan bahawa Fitzgerald berada kira-kira 10 batu nautika di hadapan dan kira-kira 15 batu nautika dari Whitefish Bay. 10 minit kemudian, pada pukul 19.20, Anderson mengesan satu objek di radar mereka lebih ke selatan. Dia menghubungi McSorley dan memberitahu ada satu sasaran 9 batu di hadapan. Sasaran di radar bermaksud sebuah kapal lain. McSorley bertanya sama ada kapal itu akan melepasi mereka. Lalu mualim itu menjawab, "Ya, kapal itu akan lalu di sebelah barat anda." Fitzgerald membalas dengan ringkas, "Baiklah." Mualim itu kemudian bertanya, "Bagaimana awak bertahan dengan masalah awak?" Dan McSorley berkata, "Kami masih mampu bertahan." Terdapat 2 kawasan angin kencang di Tasik Superior dengan kelajuan melebihi 43 dan 40 knot. Bahagian tenggara Tasik, di mana Fitzgerald berada, mengalami angin paling kencang. Ombak hampir 20 kaki tinggi dengan angin melebihi 50 batu sejam. Edmund Fitzgerald berada di bahagian timur kawasan angin kencang. Kapten Cooper di atas Anderson mencatat angin barat laut sebanyak 57 batu sejam dengan tiupan sehingga 86 batu sejam. Keadaan sangat berbahaya. Kemudian, salji reda dan jarak penglihatan bertambah dengan ketara. Kru di atas kapal. Anderson mencari cahaya dari Fitzgerald, tetapi tidak dapat melihatnya. Kapten Cooper bimbang bahawa Fitzgerald telah kehilangan kuasa dan memberitahu kru untuk mencari siluet kapal. Pada pukul 19.20, hanya 10 minit selepas panggilan radio terakhir mereka, radar Anderson mengesan 3 sasaran, tetapi bukan Edmund Fitzgerald. Kapten Cooper memanggil Fitzgerald melalui radio, tetapi tidak mendapat sebarang jawapan. Dia memanggil sekali lagi. Tidak lama kemudian, dia menghubungi stesen pengawal pantai untuk melaporkan kehilangan hubungan radio dengan Fitzgerald. Sejam kemudian,
Pada pukul 20.32, Cooper menghubungi pengawal pantai sekali lagi dan mengatakan dia sangat bimbang tentang keselamatan Fitzgerald. Pada pukul 21.00, hampir 2 jam selepas hubungan terakhir mereka, Anderson secara rasmi mengisytiharkan Fitzgerald hilang. Pengawal pantai memulakan pencarian. Mereka menghubungi Pusat Penyelaras Penyelamatan Cleveland, Ohio yang menghantar pesawat mencari dan menyelamat dari Traverse City. Kemudian mereka meminta kapal-kapal di kawasan itu untuk mencari Fitzgerald. Lebih daripada satu kapal diminta untuk mengubah haluan atau berpatah balik untuk mencari lokasi terakhir Fitzgerald. Tetapi mereka menolak kerana risiko terhadap kapal dan anak kapal mereka yang merupakan keutamaan utama mereka. Pengawal pantai tidak segera menghantar bot mencari dan menyelamat kerana angin kencang dan laut bergelora. Mereka meminta Kapten Cooper di atas kapal Anderson untuk berpatah balik dan menjalankan pencarian. Kapten Cooper berasa ragu-ragu. Dia bimbang bahawa Fitzgerald telah hilang akibat ribut yang baru saja dilalui oleh anak kapalnya. Selepas dipujuk, dia dengan berat hati bersetuju dan memusingkan kapal Anderson untuk berlayar semula ke dalam ribut bagi mencari Fitzgerald. Malam bertukar menjadi siang. Pada pukul 8 pagi keesokan harinya, Anderson ternampak serpihan bot penyelamat, kemudian satu lagi. Pesawat dan kapal penyelamat bergabung untuk mencari di kawasan yang luas. Tetapi tiada seorang pun daripada 29 anak kapal ditemui, sama ada hidup atau mati. Mereka menemui cebisan jaket keselamatan, kayu pendayung, sebuah bot penyelamat, tangki udara dan tali penarik. Tetapi tiada barang peribadi dan tiada mayat ditemui. Kerosakan pada bot penyelamat menunjukkan ia telah tercabut dari kapal. Ia tidak dilancarkan. Beberapa hari kemudian, pada 14 November, sonar imbasan sisi mengesan 2 objek besar di dasar tasik superior. Mereka mengimbasnya beberapa kali, tetapi tidak dapat menentukan sama ada ia adalah Fitzgerald. Pencarian itu dihentikan. Pada bulan Mei tahun berikutnya, tentera laut membawa keluar Curve 3 ROV bawah air mereka yang dilengkapi dengan kamera bawah air. Mereka mendapat pengesahan visual bahawa bangkai kapal itu sebenarnya ialah Edmund Fitzgerald. Terletak di dasar pada kedalaman 530 kaki air, ia terbelah kepada 2 bahagian dengan kawasan serpihan yang sangat besar tersebar di antara kedua-dua bahagian tersebut. Mereka tidak menemui sebarang mayat. Berdasarkan tinjauan Curve 3, Lembaga Keselamatan Pengangkutan Kebangsaan mencatatkan kerosakan dan komponen yang hilang pada pelbagai penutup palka, termasuk tanda-tanda retakan akibat tekanan dari luar. Ini kelihatan seperti tindakan ombak, berkemungkinan telah menyebabkan sebuah palka runtuh. Hanya pada tahun 1994, mayat seorang anak kapal ditemui berhampiran haluan di dalam kapal itu. Malangnya, mayat itu tidak dapat dikenal pasti. Selepas kemalangan seperti ini, setiap kumpulan orang ingin menyalahkan pihak lain. Syarikat insurans ingin menyalahkan pemilik kapal supaya mereka boleh mengurangkan jumlah bayaran yang perlu dibayar. Pemilik kapal ingin mengelak daripada dipersalahkan kerana penyelenggaraan yang lemah atau membenarkan muatan berlebihan supaya syarikat insurans membayar sepenuhnya. Keluarga para kelasi tidak mahu melihat orang tersayang mereka dipersalahkan atas perkara seperti tidak mengunci penutup palkedek. Dan pengawal pantai tidak mahu dikritik kerana tidak menghantar kapal untuk mencari dengan segera atau mungkin terlepas peluang untuk menegaskan kerja kimpalan yang lebih teliti semasa pemeriksaan penyelenggaraan. Tetapi satu perkara adalah pasti. Cuaca memainkan peranan yang paling penting. Jika anda keluarkan faktor cuaca daripada persamaan, kemungkinan besar Fitzgerald tidak akan tenggelam dalam pelayaran ini. Tetapi laut bergelora dan ombak besar bergabung tenaga dengan satu atau lebih faktor penyumbang lain. Pada tahun 2005, Akta Warisan Ontario mengisytiharkan tapak itu sebagai kawasan perkuburan yang bermaksud tiada siapa boleh kembali dan menyelam di sana untuk mengumpul lebih banyak maklumat tentang bangkai kapal itu. Six Fathoms Shoal kemudiannya didapati terletak 1 batu lebih ke utara berbanding carta Amerika yang digunakan pada masa itu. Arthur M. Anderson masih lagi beroperasi hingga hari ini. Yang mana satu anda percaya paling bertanggungjawab? Beban berat, kelemahan struktur, penutup lubang udara atau palkadek yang membenarkan air masuk, terdampar di beting yang tidak dipetakan atau patah akibat ombak besar? Beritahu saya di ruangan komen.